Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mursyid dari Sultan Studio SK Sentul Utama. Hari ini hari yang menggembirakan kerana sekolah kami telah terpilih sebagai model prasekolah terbaik bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Membuka bicara bermakna dan seterusnya merasmikan program promosi kurikulum prasekolah 2000. Pemilihan ini bukan satu kebetulan, ia adalah hasil Pemilihan SK Sentul Utama sebagai model prasekolah bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merupakan satu pengiktirafan terhadap komitmen sekolah dalam menjadikan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti. Kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izin. Bersempena pengiktirafan ini, satu program khas telah dianjurkan bagi menerima kunjungan pegawai-pegawai untuk meninjau serta mempromosikan pelaksanaan projek prasekolah model di sekolah kami. Jom kita saksikan suasana semasa program ini berlangsung. Bapa bunyi gagak, siapa tahu bunyi burung gagak? Macam mana bunyi? Gak. Gak. Gak dan gagak. Cuba tengok dalam ni TV kita. Hari Ibu Hela untuk mendapatkan kuih ini. Program lawatan khas ini diadakan bagi memberi peluang kepada pegawai-pegawai dan para jemputan untuk menilai pelaksanaan serta keberkesanan projek prasekolah model yang dilaksanakan. Cerita tadi. Okey. Tunjukkan gembira. Angkat tangan, angkat gembira. Melalui pendekatan pembelajaran berasaskan permainan interaktif, murid-murid dapat mengembangkan kemahiran komunikasi, kreativiti serta keyakinan diri dalam suasana yang menyeronokkan. Seronok tak belajar kat sini? Seronok, nak. Seronok. Kenapa seronok? Sebab ada mainan. Sebab ada ajar. Kenapa seronok? Sebab ada mainan kawan. Ada cikgu-cikgu. Ada mainan. Mainan apa adik paling suka? Mainan kereta. Cikgu baik tak? Baik. Baik. Siapa yang baik? Cikgu Rahaya. Cikgu mana? Oh my god. Wow. Selain itu, program ini turut berfungsi sebagai platform untuk berkongsi amalan terbaik serta memperluaskan pelaksanaan model prasekolah ke sekolah-sekolah lain. Sambutan yang amat positif daripada para pengunjung membuktikan bahawa pendekatan pendidikan awal yang sistematik dan inovatif mampu memberikan impak yang besar dalam perkembangan kanak-kanak. Pandangan dan harapan puan apabila sekolah ini terpilih sebagai model prasekolah negeri KL. Harapan saya, program ini akan menjadi contoh dan semangat kepada guru-guru prasekolah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan akan menjadi model prasekolah yang seterusnya. Okey, harapan saya sebagai guru besar, kita mengharapkanlah sekolah ini akan lebih cemerlang pada masa depan dan dalam waktu yang sama dapat membantu sekolah-sekolah lain juga untuk menjadi model jugalah. Bukan hanya satu sekolah yang akan dilawati, yang akan dicontohi, malah sekolah-sekolah lain juga boleh dijadikan contoh untuk dilawati oleh pihak-pihak luar lah. Okey, harapan saya agar sekolah-sekolah lain di sekitar Kuala Lumpur menjadikan sekolah ini sebagai model, okey, untuk melaksanakan program prasekolah. Okey, seterusnya menjadikan sekolah masing-masing sebagai model prasekolah yang lebih banyak lagi di sekitar Kuala Lumpur. Tahniah saya ucapkan sebagai pada sekolah SK Sentul Utama yang terpilih. Apakah aspek yang paling menarik perhatian tuan sepanjang lawatan ini?
Aspek dia saya melihat dari segi kemenjadian muridnya. Murid di sini dapat menjayakan segala program yang kita rancang, dan tanpa kerjasama oleh murid, maka program ini tidak akan dapat kejayaannya. Itu yang dapat saya katakan. Saya cukup rasa terharu dan bangga dengan murid itu sendiri. Okey, yang pertama saya tengok ada 2 kelas prasekolah, satu kelas PPKI dan satu kelas aliran perdana. Yang menarik ialah saya tengok ada dua-dua kawalan kelas itu diuruskan oleh IPG, maknanya guru-guru yang didatangkan khas daripada Institut Bahasa kan, untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Banyak yang orang panggil apa, yang baru yang boleh diambil penambahbaikan untuk cikgu-cikgu ataupun orang-orang yang hadir untuk melihat program hari inilah. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah menjayakan program ini. Diharapkan inisiatif ini dapat terus diperkasakan demi melahirkan generasi yang seimbang dari segi intelek, emosi dan sosial. Saya Mursyid melaporkan dari seutas studio SK Sentul Utama. Sekian, terima kasih. Program Prasekolah Model Sekolah ini merupakan satu inisiatif berterusan dalam memperkasakan perkembangan awal kanak-kanak secara holistik. Kami yakin dan percaya bahawa program ini akan dapat melahirkan murid yang berilmu, berakhlak mulia serta bersedia melangkah ke alam persekolahan dengan lebih yakin dan gembira.